Okey, di antara suku kaum ni berbeza bahasa, berbeza budaya, semua tak sama. Diorang pun ada diorang punya sumpit dan penggunaan diorang cara pun lain. Material nak buat tu pun tak sama. Tak sama, kepercayaan pun tak sama. Tapi diorang masih lagi guna sumpit ni sebab ini silent killer, silent weapon. Jadi ni sumpit lah. Sumpit ni ini daripada kita punya nenek moyang dulu lah. Ya, dia punya ruas ni panjang. Buluh dia kalau dalam bahasa Melayu buluh teming lah. Okey, buluh teming ni dia berada di jauh daripada sini lah. Jadi kita kena masuk dalam hutan. Proses dia memang lama lah. Bila dah potong, kena salai dulu dekat atas api. Lepas itu banyak proses dia nak kena bagi bentukkan dia supaya dia lurus. Sumpit ni ada dua lapis, dalam dan luar. Okey. Okay, dua lapisan. So yang penting sekali dalam dia. Okey, anak buluh ni kena lurus. Betul-betul lurus. Sebab apa? Bila kita bubur damak dia nanti, bila kita hembus, dia akan pergi straight. Jadi dia ada memang kena buat cantik dalam dia. Okey, luar dia ni, dia punya cover ni tujuannya untuk melindungi dalam lah. Yang penting ni untuk pelindungan. So ini dia punya ni casing lah. So dalam masa sama, okey, yang penyambungan ni untuk lock, untuk bagi dia lock supaya dia, kalau kita buat straight je, yang ni longgar, jadi dia akan mudah. Okey, kena masuk. Tengok ada kertas ni. Jadi bila kita tak boleh keluar, kita kena bersihkan lagi. Jadi kita guna daun ni. Okey, daun ni macam kertas pasir. Daun pasek, selak tu daun, pasek tu nama tu. Okey, jadi kita kena lekat dekat kayu ni lah batangnya. Jadi kita kena nak cuci dia macam ni. Gosok. Okey, kita akan gosok untuk melicinkan dalam dia. Jadi dalam dia akan macam senapang, dia smooth. Okey, ini daripada kayu. Dia punya mouthpiece ni daripada kayu. Okey, ini dia punya ukiran lah. Kita punya carving, tribe kami. Ya, macam tattoo. Jadi kita pakai pisau raut ni. Semua handmade lah. Jadi kita ukir lah, buat bentuk-bentuk. Setelah kita ukir ni, dia akan dia ada kesan kan. Color dia ni, yang hitam ni, bukannya daripada color daripada kedai tu. Arang yang setelah kita guna bakar tu. Kita ambil, campur dengan minyak masak yang kita makan tu. Kita tumbuk hancurkan arang tu, campurkan sekali dengan minyak tu. Lepas tu sapu, selepas kita carving ni, sapu. Okey, biarkan seketika. Biar kalau bagus sampai esok pagi lah, biar. Lepas tu kita ambil kain yang bersih, keesokannya kita bersihkan saja. Sapu. Lepas tu color ni takkan tanggal, takkan pudar. Kalau musim hujan pun kami pergi memburu juga. Hujan mengalir pun tak ada hilang. Nak buat damak ni dia ada 4 bahagian. Bagi suku kaum kami, yang suku kaum lain saya tak pastilah. Okey, kami guna daripada rotan. Rotan ni dia banyak jenis. Tak semua rotan sama. Rotan ni bahasa kami rotan talut nama dia. Kita hanya gunakan isi dalam dia ni. Macam kok tu orang buat. Luar ni kulit dia kita tak guna. Kita guna dalam dia. Yang dalam ni hitam ni macam gam tu. Untuk kita lekatkan tu daripada ni ke stick ni. Okey, kita bukan gam daripada kedai ah. So ini getah pokok bedok. Sebelum tu dia cecair liquid, tetapi bila kita dah toreh simpan dia akan beku. Okey, jadi kita pergi toreh macam mana getah? Toreh, letak pot tu bawa balik, simpan. Dia akan jadi beku lah. Tetapi kalau nak guna ni kita hanya panaskan saja. Tak dia mudah cair. Okey, cuma lepas tu ambil dia punya ni stick ni. Lepas tu cucuk ke ni rotan tadi, isi rotan tadi. Cucuk, ada cucuk betul cucuk dalam dia. Okey. Setelah kita cucuk, lepas tu kita kena raut dia shape. Memang semua kerja tangan. Raut siap. Lepas tu dia punya stick ni.
Ni batang ni. Material yang sebenarnya ini. Okey, dalam Malay buat pemban. Cuma kita ambil kulit dia. Dia punya bug outside ni je lah. Lepas itu kita kena cari yang betul-betul matang. Dia itu hijau tu masih muda. Dia kena betul-betul tua. So dia akan keras. Racun ni tadi daripada getah pokok. Itulah getah pokok ipoh. Tapi dia ada proses lah. Dia lepas kita bawa balik, kita kena masak. Okay, kalau nak lagi kuat, dia ada campuran lagi racun lain. Memang semua orang akan fikir daripada binatang, daripada chemical. Tapi selama ni, daripada nenek moyang saya orang cakap tak pernah daripada binatang. Ni daripada getah pokok ipoh tu lah. Ke dalam ni. Okay. So sekarang ni boleh hembus, boleh tiup. Tanpa kapas boleh tiup. Tetapi dia tak akan pergi jauh. Sebab ada ruang sini, surface. Jadi udara dalam perut kita tak cukup. Jadi sebab itulah masyarakat kami, suku kaum Semai, kita kena letakkan kapas ni macam cotton. Sedikit saja di belakang. Okey, kegunaan dia untuk memberi tekanan, pressure. Tak perlu banyak, tak perlu kurang. Kalau kurang tak baik, tak payah bubuh. Kalau banyak dia akan sumbat nanti. Jadi rasa secukup rasa. Bila dah letak macam ni, okey, sekarang kalau kita exhale lah, blow, dia akan pergi jauh lah. Suku kaum saya, tangan nak pegang tu macam main bola tampar. Masuk dalam mulut, mana bau mata ni, kedua-dua mata ni. Bawa mata, kedua-dua mata ni berada di ujung ni. Tip sini ya. Jadi daripada sini, kita aim ke target yang kita nak. Okey, bila dah puas hati aiming, baru hembus, blow.